Kadang-kadang, aku duduk sorang-sorang termenung tengok langit, fikir pasal hidup, pasal dunia yang semakin hari aku rasa makin tak tentu hala. Dunia lah ni, semua berebut nak betui tapi tak ramai yang nak faham. Tak kiralah dalam apa jua hal Malaysia sekarang ni, dalam politik ke, dalam hal agama ke, hal dalam negara ke, luar negara, dengan kawan-kawan pun kadang ada je benda nak cari salah, ada je benda nak balah. Aku tengok semua ni, rasa letih dalam hati. Ada yang cakap elok saja dengan kita kalau depan-depan, tapi maikut belakang punya ladok kutuk. Yang munafik, pandai nak berselindung, muka tunjuk senyuman, tapi hati simpan racun. Aku tak kata aku ni sempurna. Aku pun manusia biasa. Tapi bila aku tengok semua ni, bila aku teliti pi teliti mai, aku rasa aku jadi makin lagi suka menyepi, menyendiri, jadi introvert, anti-social, ha. Dari duk lawan benda yang aku tak leh nak ubah samada dengan bersuara atau bercakap guna hati, baik aku pi cari ketenangan untuk diri aku sorang. Dengan minat aku, kamera, video, drone, tu semua tempat aku lepas rasa. Kadang bila aku rakam langit, aku rasa bebas. Macam burung-burung yang nak langgar drone aku. Bila aku fly ambil footage suasana jalan-jalan kat kampung, aku teringat balik zaman dulu yang tak serabut macam lani. Mana pi kawan-kawan? Ada yang makin menjauh, ada yang melupakan. Samalah macam aku. Mungkin depa sibuk dengan family, kerja dan minat depa yang lain, dengan cara hidup depa masing-masing. Aku faham. Cuma kadang aku rasa macam dah tak wujud aku dalam dunia depa. Tapi tak apa semua tu, aku terima. Aku okey je. Aku tak mau berlaga dengan dunia. Aku cuma nak rasa damai. Nak hidup ikut cara aku, tangkap detik-detik kecil yang buat aku senyum sorang-sorang. Sebab bagi aku, tenang tu bukan orang bagi, tapi kita cari sendiri. Jadi harapan aku, semoga semua kekecohan ni tak ganggu aku punya rasa aman. Dan biarpun dunia ni makin bejat, aku masih boleh senyum. Sebab dalam hati aku, masih ada ruang kosong untuk tenang.